murid anak John Rexy. Saya dari sekolah SK nama Julau. Saya murid tahun 6. Penulis buku ini bernama ialah Arif Ahmad. Saya akan berbicara tentang buku era penjajahan. Buku ini memberi banyak info yang terkini dan banyak gambar yang menarik untuk saya rujuk. Buku ini juga banyak memberi manfaat kepada saya kerana ada unsur-unsur bangunan pembelajaran sekolah di mana saya akan sangat berminat dengan mata pelajaran subjek sejarah juga. Saya akan berkongsi tentang isi-isi penting yang terdapat pada buku ini. Penaklukan daripada beberapa negara Eropah telah banyak meninggalkan banyak kesan. Ada kesan-kesan tersebut masih boleh dilihat pada masa kini, yang mana telah menjadi sejarah yang sangat bermakna kepada tanah Melayu umumnya. Penjajahan tanah Melayu, satu persatu kuasa asing telah menyedarkan penduduk tempatan betapa pentingnya mempunyai sistem pentadbiran yang mantap dan stabil. Penduduk tempatan juga wajar bersatu padu bagi menegangkan keamanan negara dan mampu untuk mentadbir sendiri meskipun semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu telah tumbuh seawal zaman penjajahan Portugis lagi, namun kekurangan dari pelbagai segi menyebabkan semangat dan perjuangan untuk membebaskan tanah air tersebut tidak dapat dilaksanakan. Begitu juga semasa penjajahan Belanda. Penduduk tempatan tidak mampu menghalau kuasa Eropah keluar dari tanah Melayu. Kemudian, sewenang-wenangnya kuasa-kuasa Barat membahagikan wilayah Nusantara untuk kepentingan mereka sehinggakan tanah Melayu diambil oleh British. Semasa penduduk Jepun, semangat nasionalisme orang Melayu membuak-buak. Setelah tamat Perang Dunia Kedua,